Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel aku, Syafiq Zainal. So hari ni aku dekat tempat ngaji aku, Imam Muslim Malaysia. Jadi kita tengok apa aktiviti kita hari ni. Kita nak masak mi kari. Tapi special sikit, jom tengok. Mi kari palikan. Kalau lagi buat ni. Okay guys, hari ni kita nak masak mi kari kepala ikan ni rare punya tau. Kat kedai pun tak jumpa lah. Kat sini je. Dekat Imam Muslim Malaysia. So ni kita punya chef. So ni kita punya ikan dan isi ikan. Ni kita punya kari dah standby. Tunggu nak masukkan ikan je. Dan campurlah dengan bahan-bahan yang lain. So yang ni memang kita punya aktiviti lah. Ni chef kita punya aktiviti lah. Setiap hari Rabu sampai Jumaat kita akan masak untuk orang datang mengaji. Kat sini memang special lah. Mengaji dapat, makan pun dapat, kenyang pun dapat. Mantap. Okay lah, kalau korang datang mengaji pun boleh kak. Yang duduk area Seremban ke Senawang kan. Roger. Yang masuk YouTube boleh Hari-hari menu lain-lain. Contoh semalam lain, hari ni lain, esok lain. Kadang-kadang kalau ada orang khatam Quran lagi special lah. Ada macam-macam. Allah, kucing cekik. Okay, isi ni kita dah standby masak siap-siap Okay, kari dah tersedia ini tadi. Ikan apa ni? Sukan? Ikan jenahak. Weh, ikan jenahak ni. Ni kalau kat kedai tak tahu berapa ringgit. Tapi alhamdulillah kat sini rezeki Allah bagi. Saya nak toast dulu lagi kurangkan air ikan Ikan jenahak. Ini kepala jenahak. Berapa ekor ni? 2 ekor. 2 ekor kan? Beli. So ni area belakang SIGC Purujaya. Orang Purujaya tahu lah. Okay, nanti kita tunggu dia punya hasil. Okay, ni hasil dia. Okay, sekejap chef kata tunggu dah melegak. Lepas tu baru masuk ikan. Sekejap dah masak, settle. Memang sedap lah rasa manis ikan dia Tunggu kepala pula. Kepala. Okay, chef kata tunggu melegak, menggelegak betul-betul. Baru masukkan kepala ikan. Oh, syok Kari dengan mi kari. Mi kari ikan jenahak baik. Kepala ikan. Ni lama sikit lah. Kalau kepala kena lama sikit lah sebab ada besar kan. Tu dia. Kari kepala ikan jenahak Ini kalau dekat kedai berapa ni chef? Satu kepala. Mahal kan? Jual 15-20 kan? Sekepala.
sekerat kepala. Potong lah. Ha, sepotong. Kalau belah. Kalau seekor 30. Kalau pun dah masak. Okay, kepala dah masak. Dapat rezeki dia lah. Tu dia. Oi, ya Allah. Okay guys, inilah kejadian dia. Belum masuk YouTube Boleh kan? Lagi lah minum nak. Itu ikan special punya. Okay. Jadi kita jumpa lagi next video. Bye.